DPJ juga seperti tahun-tahun sebelumnya, kita melaksanakan penyamaran sebagai penumpang bas yang merupakan antara strategi penguatkuasaan kita yang bagi memantau tahap pematuhan undang-undang yang telah ditetapkan. Kita khusus kepada pemakaian tali pinggang keselamatan untuk penumpang dan juga pemandu bas. Dan juga kita nak pastikan bahawa semua kenderaan yang membawa penumpang, bas-bas yang membawa penumpang tu mematuhi piawaian teknikal serta syarat lesen pengendali yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Untuk saringan yurin pemandu, sepanjang tempoh operasi kita, seramai 381 orang pemandu telah pun kita laksanakan ujian saringan dengan kerjasama agensi anti dadah kebangsaan. Daripada jumlah tersebut, 3 orang pemandu telah pun didapati gagal saringan dan tindakan lanjut telah pun kita ambil kepada pemandu terlibat selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Seremban dan juga di Melaka. Seremban dan juga di Pahang. 2 kes di Seremban, 1 di Pahang.